motor untuk abang-abang masuk hutan pula. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. So kepada mereka pengguna-pengguna motosikal keluaran M-Force Bike Holding Sendirian Berhad, hari ni diorang dah lancarkan M-Force Kuala Lumpur Office dan juga Service Center yang paling besar sekali. Jom kita tengok. Ya betul geng, sekarang sudah ada M-Force Kuala Lumpur Office and Service Center yang berkali-kali ganda lagi besar dari sebelum ini. Lobby dia pun besar guys. Service center dia pun besar yakmat. Berbebe. Banyak gila. Siap ada bilik diagnose motor lagi. Showroom dia pula macam auto show dah, memang besar. So kepada pemilik motosikal dari M-Force, korang bolehlah datang sini ya, servis ke, nak lepak-lepak chill ke, boleh guys. Kedai-kedai makan pun ada banyak dekat sekeliling office baru ni. Dan macam biasa kalau event M-Force tak sah kalau tak ada launch motor. Kali ni dia launch motor untuk abang-abang masuk hutan pula. Ini dia CF Moto 250 Dual. CF Lite lah Saya rasa saya dah cover dah cerita motor ni sebelum ni, tapi kita recap sikit lah. CF Moto 250 Dual ni dikuasakan dengan enjin 249cc, satu silinder liquid cool injection 4 stroke yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 24 HP dan juga 22.5 Nm of torque. Sistem suspension dia menggunakan USD fork di bahagian hadapan, non-adjustable, dan juga preload adjustable monoshock dekat belakang. Sistem brake depan belakang menggunakan disc dan siap ada ABS dual channel. Rim dia menggunakan rim jejari ni, dan saiz rim dia memang besar. Depan 21 inci, belakang 18 inci guys. So cukup besar untuk korang layan jalan-jalan off-road. Tangki petrol dia pun besar guys. 13 liter. Memang boleh jalan jauh punya. Lagi-lagi kalau masuk hutan confirm. Dan berat motor ni sekitar 154 kilogram sahaja. So kalau tergolek 18 kali dekat dalam hutan tu pun still manageable. Jangan risau. Harga jualan motosikal ni bermula daripada RM9,888 sahaja geng. So memang mampu milik. Kalau setakat korang nak buat belasahan off-road tu memang sesuai sangat lah. Sebab masuk hutan kan, memang motor belasahan punya. So kalau korang berminat, korang boleh booking dekat dealer-dealer CF Motor yang terdekat dengan anda. Sekian guys, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.